Wahai Allah, kurniakanlah redamu kepada aku seperti mana kau kurniakan redamu kepada hamba-hambamu yang kau sayang dan kau pilih. Itu permohonan kita. Ridhaka wal jannah. Allah reda seluruh alam berada di bawah telapak kaki dia. Allah reda. Ujian, semua orang ada ujian. Saya yang bercakap ada ujian. Rasulullah ada ujian. Terduduk Nabi kadang-kala diuji oleh Allah. Terduduk Rasulullah balik daripada Taif dalam perjalanan, lalu Nabi bermunajat dengan Allah, angkat tangan munajat. Duduk Nabi tidak membuatkan dia jadi gila, dan duduk Rasulullah tidak membuatkan Nabi berhenti daripada menjadi Rasul. Ni beza dengan kita. Kita terduduk, kita tak jawatan, tak payah tunggu orang lah, tak payah tunggu manusia, tunggu pujian Allah, tunggu balasan dari Allah. Maka dia akan terus bekerja, dia akan terus berkhidmat, dia akan terus buat kebaikan, dia akan terus beribadah sekalipun seluruh alam mengancam dan menghina dia, kerana kepentingannya Allah. Rasul-Rasul ajak kita begitu dalam kisah mereka.